Hai, Assalamualaikum semua. Selamat kembali ke channel saya. Okey, menu buka puasa hari kedua saya hari ini sangat simple, iaitu kerutuk lamb shank. Okey, jom kita tengok cara-cara saya buat kerutuk lamb shank. Okey, minyak dah panas, kita masukkan serai bawang Holland. Kita kacau sehingga naik bau, baru kita masuk bahan-bahan blend ya. Okey, sementara tunggu bawang kita naik bau. Okey, nampak tak? Okey, belah sini saya tengah rebus lamb shank. Hari ni kita nak buat kerutuk lamb shank. Okey. Okey, sekarang dia ada kekuningan sikit, baru kita masukkan bahan-bahan yang kita blend. Ni bahan yang kita blend tadi. Okey, dalam ni ada bawang merah, bawang putih halia, lengkuas. Lepas tu saya letak apa lagi? Rasanya tu je. Banyak ni yang satu blend. Okey, sekarang kita tunggu yang ni kekuningan dulu, baru kita masukkan bahan blend tadi ya. Okey, nampak kekuningan. Sekarang kita masukkan yang kita blend tadi. Okey, kita tumis sehingga pecah minyak. Sekarang kita kena masukkan apa ni? Saya guna yang ni serbuk kerutuk ayam dan daging adabi. Okey, sekarang kita masukkan. Saya guna 250. Okey, kacau, tak nak bagi berketul. Kita kacau dulu. Okey, kita tumis hingga pecah minyak ya. Lepas tu saya akan masukkan serbuk ketumbar. Kalau ada jintan putih boleh masukkan, sebab saya tak ada. Saya guna apa yang ada je. Saya rempah ni banyak kan, sebab memang saya suka masak kuah tu banyak. Rasanya lamb shank kita dah lembut dah ni. Nampak lamb shank. Oh, dah lembut. Dah lembut. Kita boleh tutup api air rebusan lamb shank. Okey. Letak sini. Okey, sekarang kita fokus kepada rempah kita ya. Nanti dah pecah minyak, saya tunjuk lagi pendapat korang, angle macam ni okey tak? Sebab selalu kan yang video sebelum ni saya pegang je phone ni, tapi macam agak susah. Jadi saya letak stand ni pun dia agak pendek. Sebab dapur saya ni sempit, nak guna stand yang panjang tu dia tak tahu nak letak mana. Jadi saya guna stand kecil ni. Stand kecil ni dia pendek lah. Ni pun saya letak atas Tupperware. Tapi saya rasa angle ni dah okey kot kan. Okey, rempah saya ni macam pekat sangat, saya akan tambahkan air sedikit. Tak macam lama pula dia nak pecah minyak. Korang esok saya nak buat resepi puding caramel yang Carol Amin kongsikan tu. Nanti korang tunggu tau. Korang support lah video saya. Saya bukannya yang famous tu. Saya ni mak-mak je. Nanti bolehlah support video saya. Nanti you tengok saya buat puding caramel yang versi Carol Amin tu. Kita tengok jadi ke tak. Okey, sekarang saya nak tunggu sehingga dia pecah minyak. Okey, korang dah tengok dia dah pecah minyak tu, nampak tak? Okey, sekarang saya akan masukkan lamb shank kita. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk je. Pasal nampak 2 kilo lebih tu. Okey, lepas tu saya akan masukkan air. Okey, yang ni kan kita akan masak dalam 20 minit lagi. Okey, dia memang pekat Yang ni terus masukkan semua. Okey. Santan saya guna biasalah, kalau saya buat gulai ke apa saya akan guna MS ni.
Saya guna 2 kotak kecil. Satu kotak ni 200 ml. Bermakna saya guna 400 ml. Okay, kacau sebati. Lepas tu kita letak semua terus perasa. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu saya lupa nak letak ni lah, pes asam jawa. Pes asam jawa macam ni. Okay. Okay, macam biasa gula nisir. Gula nisir. Saya dekat rumah saya memang ada stok gula nisir ni. Sebab setiap kali balik kampung saya memang akan beli gula nisir. Letak sikit dulu lah, nanti manis. Okay. Dapur saya ni sempit korang, itu yang jadi tempat tu terhad. Oh, ini favourite anak dara saya. Oh, memang pekat ni. Okay, sekarang kita tunggu sehingga 20 minit. Kita tengok macam mana. Kalau rasa pekat boleh tambah air, kita tambah sikit lah. Sementara nak tunggu dia 20 minit kan. Okay, kita tunggu 20 minit nanti ya. Sekarang saya akan kecilkan api lah. Okay, kita renyah dia sehingga betul-betul masak. Nak bagi daging lamb shank tu sebati dengan kuah dia. Korang tahu tak sekarang dah pukul berapa? Dah 6 lebih, dah pukul 7 dah ni. Sebab tadi saya tengok jam sikit. Pukul 6.37. Sebab tadi saya balik-balik kerja, anak saya tuntut janji. Saya kata semalam kan dia ajak pergi bazar. Jadi saya kata saya dah masak, kita pergi esok. Saya sampai dia masuk rumah, "Mama, jom kita pergi bazar. Semalam kan Mama ada janji," dia cakap. Jadi nak tak nak terpaksa lah pergi. Tapi saya bagi hak kat dia. Saya kata pergi bazar awak boleh cari kuih dan air je, sebab Mama dah masak. Sebab kan saya dah rebus lamb shank tadi. Memang niat nak buat kerutuk. Jadi nasib lah, alhamdulillah dia tu dengan cakap memang betul dia beli kuih dengan air. Tapi kalau korang pergi bazar kan, sekarang kan musim panas. Saya pergi sekejap tadi pun, ya Allah, hai bahangnya. Itulah saya harap, itulah saya pergi bazar. Sebab saya ni ada target. Bulan ni saya nak masak je, nak sebulan ni. Tapi hari ni dah pergi bazar. Kita tengoklah dalam sebulan bulan puasa ni, adakah saya akan pergi bazar lagi. Korang supportlah video saya. Saya ni sebenarnya daripada saya berhenti buat video ni setahun yang lalu. Sebab waktu tu memang terlampau busy. Ni dalam sebulan ni baru saya start buat video balik. Nanti janganlah lupa komen, share dekat kawan-kawan, subscribe. Boleh tak? Sorry lah dengan saya membebel hari ni. Okay, sekejap lagi kita tengok macam mana kejadian dia. Okay korang, kita kembali. Tak nampak kan saya? Okay, nampak? Cantik dah. Oh, ini makan buka puasa je lagi ni. Ui, rasa dia memang dah cukup semua. Dah siap. Senang je korang. Tapi kalau korang tengok kat luar tu dia macam gelap sikit. Tapi lighting dalam video ni dia pucat ni. Okay, nampak? Wow. Okay, kerutuk lamb shank kita dah siap. Okay, jika anda suka video saya, jangan lupa like, share dan subscribe. Okay, kita berjumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih korang teman saya hari ni. Assalamualaikum semua. Bye.